Saya ada seorang customer yang ada RM25,000 cash dan dia tanyakan pada saya item emas mana yang terbaik untuk dia. Jadi, buat sesiapa yang ada bajet sekitar RM25,000, puan-puan boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, save dan share video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Sebelum saya suggestkan item yang terbaik, saya akan tanya dulu apa tujuan simpanan RM25,000 itu tadi. Sebab sebelum tuan-puan decide untuk beli emas fizikal, penting untuk tuan-puan tahu apa matlamat tujuan tuan-puan dengan simpanan itu nanti. Saya bagi contoh mudah, kalau tuan-puan nak jadikan simpanan emas ini untuk memaksimumkan simpanan, dengan bajet RM25,000 tadi, tuan-puan boleh dapatkan gold bar 50 gram ini. Kerana 50 gram ini adalah pilihan yang lebih baik, yang mana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 10 keping 5 gram. Tapi jika tujuan simpanan tuan-puan adalah untuk dana pendidikan anak-anak, saya sarankan untuk dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram ini yang harganya sekitar RM2,700. Tuan-puan boleh dapatkan 10 keping gold bar 5 gram sebab kebiasaannya pembiayaan pendidikan anak-anak akan mengambil masa bertahun-tahun dan kita boleh jual emas ini dalam jumlah yang kecil bila kita memerlukan nanti. Jadi penting untuk tuan-puan tahu tujuan simpan emas sebelum memulakan simpanan. Perlukan bimbingan saya untuk belajar menyimpan emas di Public Gold. Boleh rujuk video di profil saya 5 langkah mudah mulakan simpanan emas di Public Gold. Saya bantu tuan-puan sebaiknya.